Saya suka dengan idea diorang. Basically dengan generasi Gen Z ni, dengan media sosial apa semua, jadi dia boleh bawa satu pembaharuan kepada industri pembangunan ni, dari segi design, dari segi konsep. Diorang ni dapat mengambil alih otai-otai dalam industri pembinaan ni lah. Saya harap lagi ramai orang muda yang akan masuk ke dalam TVET untuk menceburi bidang-bidang construction khususnya, untuk kita sama-sama menaik dan membangunkan IBS di Malaysia dan juga industri pembinaan. Contoh macam yang competition kita buat hari ni. From idea, they work out the design and make it into reality of the real project. This is a good platform, exposure for them, so that they know bila mereka graduate nanti, bekerja, dia boleh adapt dan do in a practical. Pelajar TVET ni merupakan sumber tenaga kerja lah pada masa depan. Pelajar-pelajar TVET ni perlu dilengkapi dengan bukan sahaja ilmu teknikal, bahkan dia perlu kreatif dan inovatif lah untuk bersaing di dalam sektor industri pembinaan Malaysia. Tetap semangat, jangan pernah berhenti. Walau rintangan datang silih berganti, bersama kita melangkah menggapai mimpi yang indah. Tetap semangat, jangan pernah. Kita berharap generasi muda ni berani meneroka teknologi baru, terutama dalam bidang pembinaan dan sebagainya. Peranan CIDB di dalamnya adalah melatih tenaga-tenaga pekerja mahir pada masa hadapan, dan salah satu bidang yang kita tekankan adalah bidang TVET. Kita berharap bahawa peranan CIDB melatih pekerja-pekerja mahir agar mereka ni mendapat pendedahan awal adalah bermula daripada sekarang.